Oh, panas. Selamat datang ni. Lama kau tak datang kedai aku? Man, aku sibuk sikit 2-3 hari ni. Oh, patutlah. Kau nak makan apa ni? Sekejap lagi lah, aku tunggu kawan aku sampai. Nanti aku panggil kau balik lah. Okey lah. Nanti kau panggil aku balik Serius lah ni nak makan tempat macam ni? Ya betul. Weh, sampai pun kau. Lama aku tunggu kau. Dari tadi lagi lapar ni. Tak, kau serius lah nak makan sini? Kau pasal ni kedai kawan aku kot. Kau dah tahu lah aku makan kat sini. Elok je aku hidup. Suka hati kau lah. Oi Man, order. Kau Riz, kau nak makan apa? Tak nak lah aku. Aku dah makan tadi. Pula dah, macam-macam lah kau ni. Man, bagi aku satu cendol lah. Kau Riz? Tak nak. Okey, tunggu sekejap Aduh, sakitnya perut aku. Aduh. Ni. Kau asal ni? Okey tak? Ni. Kau okey tak? Entahlah, tiba-tiba aku rasa sakit kat perut aku ni. Oi, dah kalau macam tu kita pergi hospital lah. Kau teruk sangat ni. Oi, Adik. Oi. Selepas je daripada kejadian tu, Anik mengalami keracunan makanan yang sangat teruk sehingga menyebabkan keracunan dan jangkitan kuman dekat dalam usus sehingga merebak ke dalam paru-paru. Doktor ada cakap dekat aku, makanan yang Anik makan tu sebenarnya dah pun dicemari. Dan aku pun teringat sesuatu. Aiman mana Aiman? Sekejap saya panggil Aiman ya. kawan Anik kan? Ada apa? Mana Anik? Anik? Kawan kau? Dia dekat hospital sekarang. Aku datang nak sampaikan tu je lah. Air mineral ada? Air mineral ada? Man, sini ya Man. Ada apa? Aku sebenarnya dah lama cakap benda ni kat kau. Kau nampak lah kedai kita sekarang ni. Makin hari makin tak ada orang datang. Nampak sekeliling kotor, bersepah. Dah ramai dah customer complain. Lepas tu ni lah, betul ada cakap hari ni member kau yang kena. Esok hari tak tahu kan siapa yang kena pula. Kau pun kena ubah lah kedai ni. Takkan nak biar kotor je ni je. Tak apa lah Man, aku nak sambung buat kerja aku ajak. Ni! Oi Man, banyak tempat kau berbasikal. Ni, aku betul-betul minta maaf pasal Tak apalah Man, benda dah lepas dah. Betul dulu, tempat kau pun banyak dah berbasikal. aku nak ucapkan terima kasih juga memandangkan kau dengan Razman. Tak ada apa lah. Lagi pun yang hati kau dah tergerak kan nak berubah. Jadi tak ada apa kot. Sebab bukan aku yang minta kau jadi berubah macam ni. Sebab dia kau tahu Anik tu kawan kau, aku pun kawan kau. Jadi kami, aku nak cakap dekat kawan, kami sebagai pengguna ni kan, bukanlah minta yang terbaik sangat tu sebenarnya. Kami nak
apa yang kami bayar tu, kami dapat sesuai dengan bayaran yang kami bayar. So, tak payah fikir sangat lah.